Kumpul mainan, kumpul kenangan. Saya Fendi dan selamat datang ke video SM Collector. Baru-baru ni saya dan Abang Ashraf ada pergi ke salah satu kedai yang menjual kad Pokemon. Masuk-masuk saja ke kedai itu, kami telah dipamerkan dengan pelbagai jenis ETB boxes, kad-kad Pokemon yang baru dan juga lama. Wow, memang ada macam-macam lah kat sini. Even ada V-Battle Pack pun ada. Dan tak ketinggalan, mereka pun ada kad daripada Disney. Prismatic Evolution. Okey, di sini adalah Build Battle Deck daripada Stellar Crown, salah satu kad Pokemon yang terbaru, berserta kad dari siri Astral Radiance. Maknanya ni memang dah ada deck. Wah, mereka juga ada Charizard EX Premium Collection berserta Kingdra. Ini Prismatic Evolution ni dia macam surprise box. Patutkah saya ambil untuk buat unboxing? Ni tak apa, kita letak dulu, kita boleh cuba nanti. Saya masih lagi rambang mata melihat pelbagai jenis kad dan juga ETB boxes yang rare dan susah nak dapat. Mereka juga ada jual fighting mat. Dan dekat depan saya ni ada fighting mat versi Charizard. Lawa. Even ada yang 151. Ini stok yang baru sampai. Toki kedai tu beritahu saya. Dan bukan itu saja, mereka juga ada single card dan juga kad yang telah di-grade untuk dijual untuk mana-mana peminat tegar Pokemon. Bukan itu saja, mereka pun ada cardboard game. Tapi bila saya sampai, saya dan Abang Ashraf ada perasan yang mereka tengah menganjurkan tournament Pokemon Gym Battle. Di sini mereka pun ada 3D printed Pokeballs. Ada Team Rocket punya balls lah. Mecha Godzilla pun ada. Not to mention Lucario, Snorlax, Blastoise. Dan mereka juga ada card sleeve. Yang ni saya suka. Dan card sleeve ni semua adalah original Pokemon card sleeve yang telah diimport dari Pokemon Center. Memang betul rambang mata. Bukan itu saja, mereka pun ada card yang dibuat di Malaysia, iaitu Drama Pukul 7 edisi tonton. Kad ni saya pernah main, memang best. Tak kering gusi, bergelak dan juga bergaduh. Sebab apa? Dia betul-betul je Drama Pukul 7. Memang seronok untuk bermain bersama keluarga. Di sini ada juga kad Nak Makan Apa version nombor 2. Kad ni bila dah menang dia akan cakap order siap. Memang best, terbaik lah. Memang pandai dia menarik perhatian dan juga minat-minat orang lokal. Alang-alang saya dah di sini, saya pun membeli Pokeball yang telah di 3D printed. Dan saya ambil Pokeball Rayquaza. Alright, untuk yang mana tak tahu, Rayquaza adalah legendary Pokemon bagi game Pokemon Emerald yang dikeluarkan pada tahun 2004 ke 2005 oleh The Pokemon Company untuk Game Boy Advance. Game ni saya dah main banyak kali dan memang saya boleh recommend. Memang best. Jalan cerita, Pokemon lore dia memang tip top. Bukan itu saja, saya pun ada membeli fridge magnet. Fridge magnet ni ada 4 starter Pokemon yang semua orang memang akan tahu. Dan fridge magnet ni dah diletakkan dalam acrylic case untuk memastikan kualiti mereka terjamin. Tengok, tebal tau dia punya acrylic case. Kita ada Pikachu, Bulbasaur, dan kita ada Squirtle, dan juga peminat yang ramai suka, Charmander. Dan untuk pengetahuan semua, karakter-karakter ni boleh dapat serentak di dalam game Pokemon Yellow yang dikeluarkan pada tahun 1998 ke 1999 untuk siri Game Boy. Memang nostalgia betul lah. So sampai sini sajalah video saya untuk kali ini. Jumpa next time. Bye.